Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Tejo. Nama saya Masyarakat Hanafi. Hari ini saya akan bentangkan tentang rancangan pengajaran harian saya iaitu Singapura dilanggar Todak. Mata pelajaran pengajaran ini ialah Kesusastraan Melayu Komunikatif yang bertajuk Singapura dilanggar Todak dan bergenre cerita legenda. Pembelajaran ini mempunyai dua objektif. Yang pertama ialah mengenal pasti watak utama yang terdapat dalam cerita Singapura dilanggar Todak, dan yang kedua ialah menghuraikan perwatakan watak utama dalam cerita Singapura dilanggar Todak. Pentaksiran pembelajaran ini melalui pemerhatian ialah belajar memberi fokus dan merespon terhadap gambaran yang dipaparkan oleh guru, manakala melalui lisan ialah guru mengadakan aktiviti soal jawab bersama pelajar berkenaan dengan watak yang terdapat dalam penceritaan Singapura dilanggar Todak. Seterusnya, secara induksi, guru akan memaparkan gambar ikan dan pelajar akan melihat gambar dan cuba untuk memahami gambar tersebut. Guru akan melakukan sesi soal jawab dan guru akan bertanya apa yang kamu faham tentang gambar ini. Kemudian guru akan mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pengajaran. Aktiviti pertama pembelajaran ini ialah guru akan mengedarkan kertas yang mempunyai sinopsis cerita Singapura dilanggar Todak kepada pelajar dan meminta seorang wakil untuk membaca sinopsis tersebut. Pelajar lain akan mendengar dan cuba untuk memahami penceritaan tersebut. Seterusnya, aktiviti kedua di mana guru akan menggunakan papet. Guru akan minta beberapa orang pelajar ke hadapan untuk memainkan watak papet. Pelajar akan menggunakan suara dan dialog yang berbeza menggunakan papet. Pelajar lain akan mendengar dan menonton rakan-rakan mereka menggunakan papet sambil berbincang watak dalam penceritaan tersebut. Pelajar mencetak watak dan perwatakan yang terdapat dalam penceritaan tersebut melalui lakonan papet. Akhir sekali, bahagian penutup, guru akan minta seorang wakil daripada pelajar untuk memberikan watak dan perwatakan serta refleksi pengajaran hari ini. Guru akan menilai sama ada pelajar memahami pembelajaran atau tidak melalui refleksi yang diberikan oleh pelajar. Selain itu, kaedah berpusatkan pelajar dan bahan memberikan pendekatan lebih aktif dan interaktif yang boleh meningkatkan pelibatan dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran ini. Akhir sekali, guru mendapati objektif pengajaran yang dirancang berjaya mencapai matlamat yang diberikan oleh pelajar setelah pelajar dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik melalui refleksi yang diberikan. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.